pagi, makan malam. Nak makan apa ya? Kuih tiaw goreng daging. Lina nak makan apa Lina? Benjo cheese. Aku dengan Eddie order kuih tiaw goreng. Masak bang. Masak. Baik lah. Awak post story macam mana? Kita tak post yang macam private life tu kan. Kita post yang biasa-biasa je. Shaw bermaksud tangan ni. Maksud tangan dengan tombak. Sebenarnya kata Allah ni masuk dalam history Hanzat ni pula. Malam ni Lina mengaji. Sementara Lina mengaji, pergi makan dulu. Bye bye baby. Mi goreng basah belum matang. Bang gede tu. Okay, Elina dah habis mengaji. Hari ni kemas barang-barang sekolah Lina, krayon semua. Ini dah siap kemas, pensel, pen, pemadam semua. Ini pun bolehlah dah siap asing semua. Mak ada duit pula. Lepas tu barang yang nak kena buang, barang-barang yang nak simpan, pembaris. Ini pun nak simpan. Nak simpan ke ni? Okey. Hari Sabtu pukul 5.33 keluar bersenam. Petang ni cuaca elok. Tadi macam nak hujan, lepas tu tiba-tiba langit elok je. Tapi matahari tak ada. Sesuai untuk jalan. Nak buat 4 pusingan petang ni sampai 6.30 je. Kucing takut sebab ada orang bawa anjing. Okey. Okey kan? Bye bye. Nak sambung lagi. Sekarang pukul 6.30. Dah buat 4 pusingan. Jom balik. Bak belakang tu, sana tu awan dah mendung macam nak hujan sekejap lagi. Siap ada bunyi guruh lagi. Sebelum hujan lebat datang kat aku, baik aku balik dulu. Nak rasa nak makan apa mana ni? Tak tahu. JJ Burger? JJ Burger kalau buka. Tahu ke tadi yang namanya panjat? Tahu. Apa panjat rumah jiran ni? Ayah pergi jogging 6 rounds. Hainai buat 4 je. Dan bebas banjir kilat. Laporan cuaca ini dibawakan khas oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL. Mari kita jadi warga kota yang bertanggungjawab dan prihatin untuk Kuala Lumpur yang kita sayangi. Nasi, sup daging pedas, Highland Kamasan. Petang Ahad, sana masih ada matahari. Ni dah gelap, nak hujan. Hari ni keluar awal sikit pukul 5.20, 5.19. Esok nak kena puasa. Puasa sebab nak jaga makan, jaga badan. Kalau tak nanti berat badan naik. Ni pun tengah naik dah ni. Tengok muka aku pun dah gelembung macam apa dah. Dah macam bola dah pipi gelembung ni. Kalau semalam buat 4 pusingan, hari ni rasanya nak buat 5 pusingan insya-Allah. Mungkin dalam sejam 20 minit 5 pusingan. Kat sana belakang Bangla dah main kriket. Kadang-kadang tengok kat dia orang main kriket, best agak. Layan juga tengok dia orang.
Pusingan yang kedua 5.51. Pusingan keempat pukul 6.17. Tambah satu lagi pusingan. Lepas tu aku balik. Sampai rumah pukul 6.36. Total exercise ni 1 jam 17 minit. Okey, 1 jam 17 minit. Kaki pun dah sakit ni. Tengok hari ni makan malam lauk apa? Telur masak merah, udang dengan kangkung belacan, tahu telur Elina. Alright.